Assalamualaikum, Mak. Mak jangan risau, dari tahun ni orang balik. Orang dah settlekan semua kerja awal, Mak. Lagi satu, Mak kan. InsyaAllah hari ingat dari tahun ni orang nak masuk Minang Mira lah lepas tu. Nanti Mak beritahu dia. Okey, Mak, terima kasih, Mak. Nanti kita jumpa kat sana lah. Okey, Assalamualaikum. Bodoh Azia kuning ni. Aku dekat lane kiri kot. Kau nak potong-potong je lah. Bila masa pula Azia ada mode light speed ni? Bila masa dia potong aku? Wah ni. Aduh. Dia bergurau pula time-time macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah aku nak balik raya ni. Ini siapa pula bakal aku punya mana butir macam ni. Aduh, pula nasi aku phone pula habis bateri. Mana aku nak buat ni? Tak ada kereta nak berhenti ni. Saya nak jumpa Man, adik saya. Pula dia hilang. Aduh, aku janji lupa. Aku tak perlu puasa dah. Aku dah balik raya je. Tumpang ke bro? Bila sebut pasar raya, semua ingat hari raya. Tapi jangan pula kita lupa, ada 1001 kata berkait dengan raya selain hari raya.